Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala min as-sunnati idza tazawwaja al-bikra 'ala ath-thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasam wa idza tazawwaja ath-thayyib aqama 'indaha thalathan thumma qasam. Qala Abu Qilabah walau syi'tu laqultu inna Anas rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Qilabah ambil hadis ni daripada Anas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, minas sunnati idza tazawwaja al-bikr ala thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasam. Dia kata menjadi sunnah bila kita kahwin dengan anak dara, sedangkan isteri kita dulu janda, kita kahwin dengan dia. Kalau berdasarkan maksud hadis umum hadis ini, kita kahwin dengan anak dara lah. Kita kahwin dengan anak dara, maka kita kena pusingan yang pertama itu sebanyak 7 hari. Thumma qasam, kemudian dibahagikan. Maksud tazawwaja bikra ala sayyib, tazawwaja ala ni kita kahwin sedangkan kita dah ada isteri dah. Yang tuan-tuan hak baru kahwin ni tak payah, tak termasuklah dalam hadis ni. Ni hak dah kahwin, dia ni kira nombor 2 lah ataupun nombor 3 ke, nombor 4 dan nombor 5 tak boleh lah. Kalau dia anak dara, aqama 'indaha sab'an, dia bagi 7 hari. First round 7 hari pusingan pertama. Summa qasam, maksudnya kemudian bahagi sama banyak lah 7, lepas tu tak apalah 2 3 pula 3 2 ke apa, dia bahagi secara adil lah. Sebenarnya ni keadilan ni kita pandai-pandai lah macam mana cara nak bahagi. Ada orang tanya kena sehari sini sehari sana ke 2 hari, saya kata tak, tapi adil berdasarkan kesepakatan. Kalau dah duduk jauh-jauh, macam mana kawan ni seorang duduk Kuala Lumpur, seorang duduk Pulau Pinang ke, seorang duduk Johor ke, macam mana nak pergi buat sari-sari. Mungkin dia seminggu sana seminggu sini. Yang penting adil, yang penting adil. Wa idza tazawwaja as-sayyib aqama 'indaha thalathan thumma qasam. Apabila kahwin dengan janda, pusingan pertama bagi kat dia 3, kemudian dibahagi-bahagikan. Kata Abu Qilabah, rawi yang ambil daripada Anas, jika aku mau, nescaya aku kata inna Anasa rafa'ahu ila nabi, sesungguhnya Anas angkat hadis ni kepada Nabi. Walaupun Anas yang kata dia hadis ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Anas kata yang ni diambil daripada Nabi. Kemungkinan besarlah, sebab macam mana nak sebut pembahagian yang seperti ini, yang ni akal tak boleh pi, mesti Nabi yang habaq. Sahabat bukan tak ada ijtihad, mereka ada, tapi perkara yang seperti ini kelihatannya memerlukan ajaran Nabi. Ada benda yang merupakan pendapat sahabat, ada benda yang merupakan sahabat ambil daripada Nabi. Macam ni rafa'ahu, diangkat daripada Nabi. Cuma timbul persoalan, bagi 7 bagi 3 ni arahan Nabi ke praktik Nabi yang merupakan sunnah setakat mustahab dibuat. Mustahab ni setakat sunat lah, kalau kita nak buat macam tu lah, bukan wajib. Ataupun sekadar lil irsyad, sekadar Nabi bagi petunjuk umum. Maksudnya kalaulah anak dara tu bagi hari lebih sikit pasal dia belum biasa, dan kalau janda tu kahwin dengan janda tak apa, kurang sikit. Perkara yang seperti ini wallahu taala alam, jika tanya pendapat saya menyatakan ia bergantung sangat kepada
ijtihad lelaki berkenaan, yang pasti dia elakkan kezaliman. Kalau dia bagi, dia kata dia nak bagi 4, kemudian dia nak bagi 3, dia mungkin tidak menepati amalan sunnah ni, tetapi yang penting adil itu dapat, tidak menyebabkan berlakunya ada pihak rasa dia dizalimi. Tapi kalau dia dapat buat 7 hari yang pertama, 3 hari menepati hadis ini, dan ini adalah petunjuk umum Nabi, bukan satu kewajipan.